Korang pernah lalu Jalan Sumpitan? Ia adalah jalan pintas dari Greek ke Taiping yang membelah banjaran Titiwangsa. Jalan ni memang terkenal sunyi, gelap gelita dan tiada kenderaan lain, terutamanya waktu malam. Kisah yang aku nak sampaikan ni berlaku pada satu keluarga yang tersesat masuk ke jalan ni waktu tengah malam. Malam tu, keluarga ni dalam perjalanan pulang dari Kelantan ke Taiping. Ada opah, pakcik yang memandu dan 3 orang makcik. Asalnya nak ikut highway tapi tak tahu macam mana kereta diorang termasuk ke Jalan Sumpitan ni. Mula-mula diorang lega sebab nampak ada sebuah kereta lain di depan. Yelah, sekurang-kurangnya ada kawan di jalan sunyi. Tapi lama kelamaan kereta depan tu makin pelik. Kejap dia bawa perlahan sangat, kejap dia pecut laju. Bila pakcik tu potong, kereta misteri tu potong balik dan main brek-brek. Sehinggalah kereta tu masuk ke satu simpang kecil dan keluarga ni pun terikut sekali. Sebaik saja masuk simpang tu, kereta misteri tadi gaib, hilang terus dari pandangan. Dan yang paling mengejutkan, di tengah-tengah hutan tebal tu, tiba-tiba wujud bangunan kiri dan kanan. Diorang nampak ada masjid dan ada sebuah hospital yang besar. Mana logik ada hospital dalam hutan banjaran tu? Masa ni, perangkap bermula. Tiba-tiba, makcik-makcik dalam kereta tu diserang rasa pelik. Seorang rasa lapar yang teramat sangat macam orang kebulur. Seorang lagi sakit perut memulas-mulas nak terkencing. Semua merayu nak berhenti dekat hospital tu. Nasib baik, opah yang ada dalam kereta tu berkeras. Dia pesan dengan tegas, jalan terus, tahan je sakit tu, jangan sesekali berhenti. Pakcik tu pun tekan minyak. Masa nak keluar dari kawasan tu, kereta rasa berat sangat, terutamanya bila naik bukit. Macam ada benda tengah bergayut di belakang. Mulut tak henti-henti baca ayat kursi dan surah-surah lazim. Bila je diorang berjaya keluar dari jalan tu dan masuk ke jalan besar, serta-merta rasa lapar dan sakit perut tadi hilang macam tu je. Dan bila diorang semak balik, sebenarnya tak pernah wujud pun sebarang hospital atau masjid di Jalan Sumpitan tu. Kawasan tu sebenarnya hutan tebal, tempat orang buang benda dan mayat mangsa bunuh. Kalau opah tak halang diorang berhenti malam tu, entah ke alam mana diorang pergi. Ingat, kalau lalu jalan sunyi, jangan mudah percaya dengan apa yang mata nampak.